Hari ni kita nak tengok pasal kucing tidur, okey? Bukan pasal durian ni, tapi pasal durian kucing tidur. Macam mana keadaan durian kucing tidur tu? Dia macam ni dia macam ni. Dia ada yang warna kuning, dia ada yang warna putih. So ini dipanggil durian kucing tidur. Sebabnya dia bentuk kucing tidur. Dia ada sebiji dia je kat situ. Ni lah dia. Okey, yang ni warna putih. Yang ni warna kuning. Nampak tak? Durian kucing tidur. Selalunya yang bahagian ni memang sedap lah. Dia lemak-lemak dia kan. Yang ni yang putih. Kita close up sikit. Nak tengok dia kan. Inilah dia punya detailing dia. Nampak tak? Berkilat punya kulit dia. Cantik elok. Yang ni pula yang warna kuning. Kita close up sikit. Tengok. Nampak kan? Penuh satu frame tu. Ini kucing tidur. Ini cantik dengan ekor sekali. Durian kucing tidur. Yang ni yang warna putih. Dia ni tak ada ekor lah. Ini kira kucing gemuk lah. Kucing tidur kuning. Yang ni kucing tidur warna putih. Yang mana yang menjadi pilihan?